Selamat datang. Kali ini kita nak bercakap tentang wira yang tak didendang yang bekerja di sebalik tabir. Mereka ni bukan rawat pesakit satu persatu, tapi mereka menjaga kesihatan kita semua, satu negara. Jom kita kenal siapa sebenarnya pakar kesihatan awam ni. Pernah tak anda terfikir, bila ada wabak menyerang, atau bila kita cakap pasal kesihatan berjuta-juta rakyat, siapa sebenarnya yang merancang strategi dan melindungi kita? Mereka ni bukan sahaja berada di hospital, tapi di belakang tabir. Inilah soalan besar yang kita akan rungkai hari ini. Okey, untuk faham, kita tengok dulu perbezaan utama ni. Sebelah kiri kita ada doktor klinikal yang kita semua kenal. Fokus dorang merawat orang yang dah sakit. Tapi di sebelah kanan, pakar kesihatan awam. Fokus dorang jauh lebih besar, kesihatan satu populasi. Maksudnya, tugas utama dorang bukan merawat, tapi mencegah. Dorang bekerja keras supaya kita semua tak jatuh sakit dari awal lagi. Sekarang, jom kita selami lebih dalam lagi apa yang berlaku di sebalik tabir ini. Siapa sebenarnya pakar-pakar ni dan kenapa peranan diorang tu sangat-sangat kritikal? Jadi, apa sebenarnya pakar perubatan kesihatan awam atau PPKA ni? Senang cerita, ia adalah satu cabang kepakaran perubatan yang berfikir pada skala makro. Diorang tengok gambaran besar, macam mana nak elak penyakit, macam mana nak lindungi kesihatan orang ramai dan macam mana nak galakkan gaya hidup sihat untuk seluruh komuniti, bukan untuk seorang pesakit pada satu masa. Teras kerja diorang boleh diringkaskan macam ni. Diorang kumpul dan analisis data, gabungkan dengan bukti saintifik, lepas tu bekerjasama dengan macam-macam agensi untuk capai 3 matlamat utama. Kesan ancaman awal-awal, kawal wabak dengan cepat dan yang paling penting, bina sistem kesihatan yang lebih gagah untuk masa depan. Okey, jadi macam mana diorang buat semua tu? Apa alat dan fungsi utama yang diorang gunakan untuk jaga kesihatan kita semua? Jom kita bedah satu persatu. Peranan pertama diorang ni, macam detektif kesihatan. Bayangkan bila ada satu penyakit misteri muncul, diorang inilah yang akan jadi penyiasat utama. Cari punca, jejak macam mana ia merebak dan ketuai pasukan respons pantas untuk kepung penyakit tu sebelum ia melarat. Proses diorang ni sangat sistematik tau. Mula-mula, surveillance. Maksudnya, diorang sentiasa pantau data kesihatan, cari apa-apa corak yang pelik. Kalau ada tanda bahaya, diorang terus turun padang untuk siasat. Macam detektif cari patient zero dan cara ia merebak. Akhir sekali, barulah fasa kawalan, di mana tindakan pantas diambil untuk putuskan rantaian jangkitan. Semuanya teratur dan berasaskan sains. Selain jadi detektif, diorang ni juga adalah arkitek. Diorang bukan setakat padamkan api wabak, tapi diorang bina struktur dan strategi jangka panjang untuk pastikan api itu tak bermula langsung. Inilah dia tugas pencegahan. Jadi, macam mana diorang bina benteng pertahanan ni? Diorang rancang strategi besar-besaran untuk lawan pembunuh senyap macam kencing manis dan sakit jantung. Diorang pastikan benda asas macam air yang kita minum, makanan yang kita makan, udara yang kita sedut, semuanya selamat. Dan yang penting, diorang didik masyarakat, tingkatkan literasi kesihatan supaya kita semua boleh jaga diri dan keluarga kita. Kuncinya, intervensi awal. Peranan ketiga ni pula adalah yang paling strategik. Cuba bayangkan macam ni, diorang bukan saja pemain dalam sistem kesihatan, tapi diorang juga jurulatih dan jurutera yang bekerja untuk baiki sistem tu sendiri supaya ia jadi lebih efisien dan sedia untuk apa jua cabaran. Dan ini cara diorang buat. Diorang jadi penasihat pakar masa kerajaan nak buat polisi kesihatan. Diorang buat kajian untuk cari cara yang lebih baik. Diorang tolak penggunaan data dan teknologi. Dan yang paling kritikal, diorang inilah perancang utama yang pastikan negara kita sentiasa bersedia untuk hadapi apa-apa krisis kesihatan atau bencana. Merekalah yang pastikan kita tak kalut bila krisis datang. Setiap profesional perlukan satu kompas untuk pandu tindakan mereka kan? Bagi PPKA, kompas diorang ni ada beberapa prinsip teras yang pastikan setiap keputusan yang dibuat adalah untuk kebaikan semua. Kompas diorang ni berpaksikan beberapa benda penting. Pertama, semua benda mesti berasaskan bukti dan sains, bukan agak-agak. Kedua, fokus utama sentiasa pada pencegahan, bertindak sebelum masalah jadi besar. Ketiga, diorang faham kesihatan ni bukan kerja KKM saja. Jadi, kerjasama dengan semua agensi itu wajib. Dan yang paling mustahak, setiap keputusan dibuat dengan integriti yang tinggi demi kebaikan komuniti, terutamanya golongan yang paling memerlukan. Okey, kita dah faham siapa diorang dan apa kerja diorang. Sekarang soalan paling penting, kenapa semua ni penting? Apa impak sebenar kerja diorang pada kita dan negara? Sebelum kita tengok impak dia, kita kena faham satu konsep penting ni. Kesaksamaan kesihatan.
Bunyi macam susah, tapi sebenarnya simple je. Ia bukan pasal bagi rawatan yang sama untuk semua orang, tapi ia pasal pastikan semua orang dapat peluang yang adil dan saksama untuk jadi sihat, tak kiralah diorang lahir kat mana, kerja apa atau gaji berapa. Inilah dia impak pertama dan yang paling asas. Dengan fokus pada golongan yang mudah terjejas dan faktor-faktor sosial macam pendidikan dan pendapatan, kerja PPKA ini secara langsung bantu rapatkan jurang kesihatan. Matlamat diorang ialah untuk bina satu sistem di mana alamat rumah atau slip gaji anda tak tentukan berapa lama anda akan hidup. Impak kedua ni pula adalah pasal keselamatan negara. Ya, betul tu. Sistem surveillance dan pelan tindakan krisis yang diorang bina tu bukan sekadar prosedur biasa. Ia adalah perisai pertahanan negara kita daripada ancaman biologi. Tak kisahlah pandemik atau ancaman lain, kesihatan yang terjamin tu adalah benteng keselamatan negara yang utama. Dan akhir sekali, impak yang kita tak boleh ukur dengan nombor tapi sangat-sangat penting. Dengan pendekatan yang telus dan berasaskan sains, diorang bina kepercayaan orang ramai pada sistem kesihatan. Kepercayaan ini adalah aset yang tak ternilai, terutamanya bila negara dilanda krisis. Jadi, kalau kita nak rumuskan nilai tambah diorang pada negara, inilah dia. Sumber diguna dengan lebih cekap. Sebab setiap ringgit yang kita labur untuk pencegahan akan jimatkan lebih banyak wang untuk rawatan. Sistem kesihatan kita jadi lebih tahan lasak sebab diorang bina infrastruktur yang boleh hadapi krisis. Dan hasil akhirnya, sudah tentu tahap kesihatan yang lebih baik untuk kita semua. Dunia sentiasa berubah, cabaran kesihatan pun sama. Jadi apa langkah seterusnya untuk pastikan kepakaran PPKA ini terus relevan dan berkesan pada masa akan datang? Okey, apa jalan ke depan? Kita kena terus kuatkan lagi peranan rasmi diorang dalam pengurusan krisis, kena labur lebih banyak dalam teknologi data dan yang paling penting, kena perkasakan lagi tenaga kerja pakar ni. Kerjasama dan komunikasi yang lebih mantap antara semua agensi akan jadi kunci untuk kita hadapi cabaran masa depan yang kita tak tahu bila akan datang. Jadi, kita akhiri dengan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Kesediaan sistem kesihatan kita untuk hadapi krisis yang seterusnya bergantung sepenuhnya pada sejauh mana kita hargai, perkasakan dan dengar nasihat pakar-pakar di barisan hadapan pencegahan ni. Jawapannya dan keselamatan kita semua terletak pada tindakan yang kita ambil hari ini.